Okey guys, Assalamualaikum. Hari ni kita main ikan puyuh menggunakan umpan cirit. Menggunakan umpan cirit ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Menggunakan umpan cirit, kita tengok mana tempat yang cantik-cantik. Oh, tak ada sini kan. Sini ada. Kita tengok dulu mana yang cantik-cantik, baru kita letak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita tengok. Oh, nampaknya macam ada kan? Macam ada. Oh, makan kan? Makan kan? Ada. Ada kan? Oh, dia lepas kan? Dia lepas, jadi kita tak boleh nak duduk tempat yang sama. Kemungkinan dia kecil. Kita tengok sini kan? Bismillahirrahmanirrahim. Main puyuh ni kita kena pegang dia. Pasalnya gong ni dia tarik lambat, lucu. Kalau puyuh makin molek tak apa. Oh, sunyi kan sini kan. Sunyi. Jadi kita cuba cari tempat-tempat yang orang sudah strike. Yang macam kolam agak kau ni kan. Mana tempat strike kita, situ kita pergi. Okey. Dia nak kau reba-reba kau ni kan. Kita rebak tapi payah. Payah. Tu. Duduk situ kan. Lalu dia akan makan, confirm lah dia akan makan. Kalau dengan umpan cirit, cacing, dia memang marah sikit puyuh ni. Tali kalau boleh kita bagi dia terik sikit. Pasalnya tali ni tali panjang. Ya moleknya tali tu pendek-pendek lagi. Tali tu pendek-pendek lah. Tidak panjang sangat lah. Mudah. Bila dia makan, kita mudah nak setok. Kita tak boleh letak lama satu tempat tu dah. Kita kena letak semetar-semetar je kan. Kemungkinan dia tak ada kat situ tu. Rasanya puyuh ni bahasa dia mudah ya. Kalau dia ada, dia confirm makan lalu. Dia macam udang. Dia ada, dia confirm makan lalu. Jadi kita kena mencari, kena rajin lah. Main puyuh ni kena rajin. Kita letak situ, tak ada situ kita letak lain pula. Macam tak ada situ tak? Tak ada situ, kita letak sini pula. Situ. Puyuh nyambak ni. Kalau tak ada juga, kita kena turunlah sikit. Kita mencari kawasan ni pula
Tu. Situ. Dia ada sebentar kan, dia akan makan lalu. Confirm. Dia akan makan lalu kan. Mana puyuh ni? Dan kita buat video semua makan. Saat ni makan. Cara ku cacah. Dia akan makan. Kalau dia ada, confirm dia makan kan. Puyuh tidak payah menggunakan mata yang kecil. Tidaklah kecil sangat, tapi mata saiz puyuh lah. Kalau saya awak pergi cari kedai dia nak ngair puyuh, dia akan beri mata saiz puyuh lah. Pelapon pula janganlah guna kecil sangat dan jangan guna besar sangat. Sedang-sedang sahaja. Mudah untuk kita tengok. Macam batal ni ikut lagi. Ikut suka batal ni. Lagi panjang lagi molek. Boleh kita tolong sampai tengah tu. Dah. Ni tak ada. Kita kena pindah-pindah ke. Mai puyuh ni kita kena rajin pindah-pindah. Tengok atas tempat lah. Tapi kalau tempat tu yang kata puyuh banyak tu tidak pindah tak apa. Duduk situ tempat yang sama. Dia akan makan ke. Allah. Lucu. Lucu geng. Okey geng ni. Ni mata dia. Mata saya kecil ya puyuh ni. Tidak besar sangat lah. Okey geng. Jadi hari pun dah nak gelap. Saya rasa kalau ada tempat lain kita cari tempat lain. Kalau tak ada kita akan berakhir dengan di sini je lah ke dah.